Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saudara Umar, seorang penyimpan emas Pabego. Malam ni saya nak ceritakan sedikit mengenai ibu bapa. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dengan kedua ibu bapa kamu dengan sebaik-baik layanan. Okey, dalam Al-Quran ni Allah bagi perintah ringkas sangat. Ihsana, maksudnya layanan yang terbaik yang kamu boleh berikan kepada ibu bapa, parents kita, mak ayah kita, berikanlah layanan tersebut. Bukan setakat kata-kata yang baik, tapi kadang-kadang simply kita sebagai anak yang jauh ni, mungkin kita boleh call mak kita, tanya apa khabar, atau bila ada duit lebih kita boleh kasih. Okay, bila kita balik rumah, kita boleh belanja mak ayah makan sekap apa yang kita mampu. Sebab walaupun benda tu kecil je, actually Allah akan buka pintu rezeki kita daripada arah yang tak disangka-sangka. Sebab dengan ibu ayah ni, dia salah satu pintu yang apa-apa yang kita buat, Allah akan bagi cash. Bila kita buat baik kepada ibu bapa kita, Allah akan bagi kepada kita kebaikan di dunia ini sebelum akhirat juga. Dan sebalik pun begitu. Selagi ibu bapa kita masih bernyawa, jagalah mereka dengan baik. Bila kita layan ibu bapa kita macam ratu dan raja, nescaya Allah akan kurniakan kepada kita rezeki sebagaimana seorang raja juga, insya-Allah. Alright. Assalamualaikum.